Adil ke kau nak hina satu bangsa gara-gara seorang daripada diorang? Tak adil kan? Korang perasan tak satu benda ni, setiap kali ada isu sensitif, tak kira lah isu kuil ke, isu sekolah ke, isu bantuan ke, cuba korang terjah ke comment section dekat sosial media. Tengok apa netizen-netizen kita komen. Try baca. Lepas baca, korang ada rasa apa-apa tak? Kalau tak ada, tahniah. Korang secara tak langsung dah membenarkan racun perkauman merebak dalam saraf negara ni. Aduh, belum tahu cerita sebenar, belum tahu hujung pangkal, dah keluar perkataan type M, type C, type K, apa lagi, type I, kan? Macam dah jadi bahasa rasmi netizen Malaysia dah sekarang ni. Tu belum kira gambar-gambar, stiker-stiker, kan? Stiker yang menghina kaum. Banyak, kan? Hari ni aku baca komen pasal isu kuil kat TikTok, kan? Ya Allah, diorang ni bukan komen pasal undang-undang, bukan komen pasal tanah, bukan komen pasal pihak berkuasa. Semua nak salahkan satu bangsa terus. Seolah-olah dalam negara ni, bila seorang buat salah, satu kaum termasuk yang duduk kat rumah diam-diam pun automatik bersalah. Ni logik apa ni yang korang pakai ni sebenarnya ni? Kita sedar tak yang kita ni tengah tunjuk satu benda yang memalukan tau? Orang tak hormat agama kita, kita marah. Orang tak sensitif dengan bangsa kita, kita marah. Orang tak harmoni dengan bangsa kita, kita marah. Tapi masa yang sama, kita sendiri pun pukul rata je salahkan satu kaum. Kalau ada isu-isu tertentu, tanpa rasa bersalah pula tu, 2 kali 5 je. Semua sama. Apa yang membezakan negara yang berperadaban dengan negara yang rosak nilai? Negara yang berperadaban ialah bila ada segelintir rakyat yang buat salah, yang lain cuba tegur, cuba betulkan. Tapi negara yang rosak nilai, bila ada segelintir rakyat yang buat salah, yang lain akan ikut. Contoh, kita tengah beratur naik bas, ada seorang tu selamba je potong barisan, kan? Apa rakyat negara yang berperadaban akan buat? Dia akan tegur, dia akan marah orang tu, dan perbuatan tu dianggap jijik dan tak bermoral. Tapi apa rakyat negara yang rosak nilai akan buat? Yang lain akan copy paste. Tu dia boleh, tak, kita tak boleh. Akhirnya berebut. Kalau keadaan tak baik, boleh gaduh kat situ. Bukan setakat berebut je. Pasal itulah mak kita selalu pesan, kalau orang buat jahat dengan kita, jangan balas benda yang sama. Kalau tak ada beza kau dengan dia. Dan pernah tak mak cakap macam tu? Tak kiralah siapa mula dulu, dia cakap, benda tu akan berakhir dengan chaos. Sama dengan perkauman. Kalau kau menghina bangsa lain, tak kiralah dengan komen atau dengan mulut kau, kau jangan bangga. Kau jangan anggap yang kau tengah pertahankan bangsa kau, agama kau. Itu bukan jaga bangsa, bukan jaga agama nama dia. Itu nampak macam kau tengah lepaskan kebencian kau. Isu tu jadi alasan je. Aku nak tanya kau orang lah, soalan mudah lah kan. Kalau ada seorang Melayu hadap kes rogol, kau setuju tak kalau bangsa lain cakap Melayu memang macam ni, kan? Kau marah tak? Kalau ada seorang Cina kes hadap kes penipuan, ni contoh je. Patut ke kau cakap memang Cina semua penipu? Kan? Kau rasa orang Cina boleh terima tak benda-benda macam tu? Adil ke kau nak hina satu bangsa gara-gara seorang daripada diorang? Tak adil kan? Tapi itulah. Kalau kita buat kat orang lain, kita rasa benda tu normal. Kalau orang lain buat kat kita, melantun. Kan? Masalah besar netizen ni satu je. Ini kebanyakan lah, kebanyakan, bukan semua. Emosi dia orang ni laju daripada otak tau. Isu pentadbiran jadi isu kaum, isu undang-undang jadi isu agama, isu tanah jadi isu bangsa. Sebab apa? Sebab benda tu lah paling senang, kan? Paling mudah, kan? Salahkan kaum, macam tu je, lagi senang. Tak payah nak fikir, tak payah nak kaji-kaji, tak payah nak fahamkan sistem pun, terus hentam je kaum orang, kan? Orang Melayu memang macam tu, kan? Macam lah kau tak kenal orang India, kan? Entah apalah salah kaum tu, kan? Padahal yang buat hal individu, betul tak? Lepas tu kita claim kita rakyat yang cintakan keamanan. Tui. Dan benda paling aku tak boleh brain istilah type M, type C, type K ni lah. Kau tahu tak apa bahayanya istilah ni? Dia buat manusia nampak macam kategori tau, bukan manusia. Macam kita ni barang dekat Maidin, dekat rak pasar raya Maidin. Ini rak orang Melayu, ni rak orang Cina, ni rak orang India. Bila kau dah mula nampak orang ikut label macam ni, empati tu akan hilang.
Empati itu adalah kebolehan kita masuk dalam perasaan orang lain, memahami apa dia rasa, dan dari situ timbulnya keinsafan dan rasa simpati. Kita dah tak nampak orang lah. Kita nampak kaum je. Sebab tu jari kita ni ringan je nak maki. Mulut kita ni senang je nak menghina. Kita selalu cakap, dulu Malaysia aman. Dulu tak macam ni, sekarang teruk. Kan? Siapa rosakkan? Selain daripada pemimpin-pemimpin yang cuba mulakan isu sensitif, kita juga sendiri yang rosakkan. Anak-anak kita membesar baca komen-komen macam ni lah tiap-tiap hari. Apa yang kita ajar dia orang? Kita ajar anak-anak kita tengok orang lain bukan sebagai individu, tapi dilabel ikut kaum. Seawal itu. Bila seorang India buat salah, anak-anak kita, anak-anak orang Melayu akan fikir, kan, semua India macam tu. Sebelum dia kenal satu pun orang India yang lain. Seawal itu. Benci dulu, kenal kemudian. Kan? Bila dia dapat kawan India, dia dah ada prasangka buruk kat kawan dia tu. Walaupun kawan India tu baik, selalu belanja dia, tolong dia dalam kesusahan, kan? Dia tetap ada pemikiran tu. Dengar sini betul-betul. Kalau seorang buat salah, itu tak pernah pun mewakili bangsa dia. Itu fakta paling basic dalam dunia ni. Tak ada kaum yang ajar jadi jahat. Yang jahat tu individu. Macam parti politik jugalah, kan. Kalau ada ahli yang buat kenyataan yang buat rakyat marah, presiden akan buat kenyataan itu pandangan peribadi, bukan pandangan parti. Macam tu. Jenayah ada dalam semua kaum. Orang baik pun ada dalam semua kaum. Orang bodoh pun ada dalam semua kaum. Faktornya bukan kaum, saudara-saudara sekalian, tapi perangai individu atau sekumpulan manusia yang jadi masalah tu. Tapi netizen kita ni suka buat shortcut. Kan, otak malas, jari rajin. Macam itulah jadi dia, kan. Dan bila kau tulis komen perkauman, kau rasa kau hero. Kau rasa kau dah pertahankan kaum kau. Kau rasa berani. Tapi sebenarnya, maaf cakaplah, kau cuma tunjuk satu benda je. Kau tak mampu berhujah guna akal. Bila akal tak boleh diandalkan, maka kebencian jalan seterusnya. Okey, faham kan? Orang yang ada fikiran yang matang, bijak dan rasional, dia akan serang isu. Tapi orang yang pramatang, dia akan serang bangsa. Simple. Kita boleh tak setuju, kita boleh marah, kita boleh kritik. Tapi kalau cara kita bercakap buat orang lain atau bangsa lain rasa tak selamat dalam negara sendiri, itu bukan perjuangan namanya. Itu kerosakan. Dan benda ni kalau tak berhenti, lama-lama kita tak gaduh isu dah. Kita gaduh sebab kita benci antara satu sama lain. Aku cakap ni bukan sebab aku nak jadi baik sangat lah. Okay? Aku cakap sebab aku penat dah tengok negara ni makin hari orang makin suka bakal sentimen kaum untuk puaskan rasa dia orang. Kan? Isu yang dibincang pun tak selesai. Betul tak? Jadi lepas ni, sebelum nak tulis komen, tanya diri satu soalan dulu. Aku ni nak bincang masalah ke nak lepaskan kebencian? Netizen-netizen ni kat komen je berani, kan? Depan-depan tak berani. So kalau ayat yang kau type sebelum kau tekan enter, sebelum kau tekan send tu, kau tak berani sebut depan-depan orang tu, mungkin ayat tu tak patut wujud pun. Betul tak? Boleh tak sebelum kita melabel orang lain ikut bangsa, kita jadi manusia dulu? Jadi manusia yang rasional, yang berperi kemanusiaan dulu. Sebab kalau kita terus macam ni, yang menang bukan bangsa kau, bukan bangsa aku. Siapa yang menang? Perpecahanlah yang menang, kan? Dan bila negara berpecah belah, siapa rugi? Semua orang rugi, kan? Satu negara rugi. Salah tetap salah, tapi salah itu milik individu atau kumpulan tertentu, bukan bangsa. Ingat ya, setiap komen yang kita tulis, setiap kata yang kita sebar akan membentuk dunia anak-anak kita. Korang nak diorang warisi kebencian atau empati? Pilih sebelum tekan butang send.